Untuk resipi kedua, Farah akan sediakan pencuci mulut daripada Greece ataupun pencuci mulut Mediterranean, iaitu baklava. Mesti ada yang ingat, salah tu, baklava tu sebenarnya hidangan orang Arab. Tapi sebenarnya baklava ni ada banyak versi. Kalau orang Arab dia suka letakkan sirap ros. Tapi versi yang paling senang ataupun versi yang dikatakan resepi asal ialah daripada Greece. Jadi hari ni Farah akan tunjukkan cara dan resepi yang senang dan mudah dan cepat untuk buat baklava ni. Mula-mula Farah akan cincangkan kacang walnut sehingga halus. Kalau tak nak cincang, takut lama ke atau anda nak cepat, malas pun, anda boleh gunakan mesin pengisar untuk kisarkan kacang walnut ni. Tapi jangan kisar terlalu halus lah. Janji ada cebisan-cebisan tu, dah cukup dah. Lepas kita dah cincang ataupun kita dah kisar kacang walnut kita ni, kita akan campurkan dengan 1 cawan gula kasta. Farah dah ada dah yang dah siap. Farah akan tunjuk kepada anda. Jadi inilah dia rupa kacang walnut yang telah dikisar dan dicampurkan dengan gula kasta yang Farah cakap tadi. Kalau anda boleh lihat, tekstur dia macam serdap dan dia tidak terlalu halus. Jadi anda boleh lihat cebisan kacang yang besar-besar sikit. Seterusnya, Farah akan tunjuk kepada anda macam mana kita nak lapiskan baklava kita ni. Anda mesti akan kagum dan terkejut betapa senangnya resepi baklava ni. Selalunya kena beli kan dekat kedai-kedai Arab tu. Dan mahal sekarang ni baklava sebenarnya sangat mahal. Dan kalau versi Arab, mereka menggunakan kacang pistachio. Sebab tu harga dia sangat-sangat mahal. Jadi untuk resepi hari ini, Farah cuma gunakan kacang walnut sahaja. Baklava ni ada banyak bentuk. Ada yang berlapis-lapis, ada yang bentuk bunga. Tapi hari ini Farah tunjukkan yang senang dulu, iaitu bentuk yang berlapis je. Tapi nanti bila kita potong nanti, dia cantik lah. Farah sediakan bekas pembakar berukuran lebih kurang 7 inci dan juga kertas pembakar. Kertas pembakar ni penting sebab kita tak nak nanti kita punya pastry ni melekat dekat bahagian bawah. Sebelum kita mula, Farah akan sapukan dulu dengan sedikit mentega cair dan letakkan kertas pembakar ni. Anda potong cukup-cukup je untuk bahagian bawah. Maksudnya bahagian tepi ni tak payahlah. Baklava ni yang membuatkan dia sedap ialah mentega tu sendiri. Jadi Farah sarankan untuk anda gunakan mentega yang bagus lah. Grade yang bagus. Mahal sikit, tapi kalau nak buat untuk kaum keluarga, kawan-kawan dekat rumah, salahnya belanja sikit. Seterusnya, Farah akan letakkan filo pastry. Filo pastry ni dia adalah antara pastry yang paling nipis. Dia sangat-sangat nipis dan sangat-sangat rapuh. Kalau anda lihat, jangan biarkan dia terlalu lama terbuka. Kalau tak, dia akan jadi lagi keras lah. Tapi jangan takut sebab filo pastry ni selalunya tebal. Anda ambil bahagian yang dia tak keras lagi. Filo pastry ni ada terdapat di pasar raya, tapi hanya pasar raya tertentu sahaja. Ataupun kedai menjual barangan bakery mesti ada filo pastry ni. Dia lain dengan kulit popia, tak sama. Filo pastry ni dia lagi rapuh. Setiap lapisan yang anda letak, anda mesti sapukan mentega. Satu lapisan tak cukup dengan satu helai filo pastry je tau. Jadi anda kena letak sekurang-kurangnya 3 lapisan. Itu baru akan jadi satu lapisan pastry. Lepas tu kalau tengok baklava ni, dia punya pastry tu ada jalur-jalur. Sebab filo pastry dia banyak. Setengah orang dia letak 7 ke 8 helai untuk satu lapisan. Jadi helaian lapisan itu lagi banyak lah, lagi cantik. Dah cukup 3 helai filo pastry, maksudnya satu lapisan pastry lah kita dapat ni. Kita ambil kacang dan gula yang kita dah campurkan tadi, letakkan. Kalau anda tak nak guna kacang walnut, anda boleh gunakan kacang tanah, kacang pikan, apa-apa kacang lah. Kalau nak campur pun tak ada masalah, lagi sedap lah. Jadi macam-macam rasa dapat. Lepas dah letak lapisan kacang tadi tu, kita letak balik lapisan filo pastry. Maksudnya untuk lapisan pastry dia, macam tadi Farah cakap, 3 helai. Ini adalah lapisan terakhir untuk baklava Farah. Baklava ni mesti kena akhirkan dengan filo pastry. Maksudnya jangan akhirkan dengan kacang lah. Kena akhirkan dengan filo pastry. Sebab kita akan potong dulu, baru kita akan bakar. Kenapa? Sebab lepas dah masak nanti, Farah akan buatkan sos. Lepas tu Farah akan tuangkan atas baklava ni. Dan sos tu akan meresap masuk di antara potongan-potongan baklava kita. Anda boleh potong 4 segi macam biasa. Tapi kalau secara tradisinya, baklava ni diorang akan potongkan serum. Dan dia akan jadi bentuk berlian. Maksudnya dia macam ni lah. Sama lah macam kadang-kadang kita potong kuih talam. Konsep dia macam tu juga. Jadi ni dah dia rupa baklava kita sebelum dibakar. Sekarang ni Farah akan bakar
pada suhu 180 darjah Celsius dalam masa lebih kurang 20 ke 25 minit je. Sebab kita punya filo pastry ni nipis je, cuma kita nakkan dia warna kekuning-kuningan. Lepas tu Farah akan sediakan kita punya sos dan Farah akan tunjukkan macam mana kita nak tuang atas baklava kita ni. Farah akan buat sos ataupun sirap untuk baklava kita. Anda cuma perlukan 2 bahan sahaja. Sebab baklava kita tu dah manis, dah ada gula dalam campuran kacang tadi. Jadi untuk sirap ataupun sos ni, Farah hanya gunakan mentega dan juga madu. Kalau resepi versi Arab, dia akan letakkan air sirap ros. Ataupun dia akan gunakan perasa sirap ros tu. Bukan warna merah tu yang biasa je, perasa ros tu. Maksudnya dia punya sirap tu rasa ros lah. Tapi untuk resepi asal ataupun versi Mediterranean ni, dia hanya pakaikan mentega dan juga madu. Mula-mula Farah masukkan mentega. Baklava ni dia sedap sebab dia pakai banyak sangat mentega. Jadi macam Farah cakap tadi, kalau anda buat untuk orang yang tersayang, pakailah mentega yang bagus. Buka api. Kita hanya nak cairkan mentega ni Jadi api jangan terlalu kuat, sederhana atau perlahan sahaja. Mentega pun dah cair, dah pun mendidih sikit. Farah akan masukkan madu. Kalau anda tak nak masukkan madu, anda boleh gantikan dengan sirap maple. Anda boleh gantikan dengan golden syrup. Gula Melaka pun boleh kalau nak rasa yang agak lain. Madu ni fungsi dia hanyalah untuk memberikan rasa manis. Warna tu dia tak adalah tukar sangat. Sebab madu kita masukkan ni tak banyak. 3 ke 4 sudu besar sahaja. Cuma kita nakkan rasa manis tu je. Dah pun siap. Baklava kita pun dah siap. Sekarang ni Farah akan keluarkan. Lepas tu Farah akan tuangkan terus sirap yang kita dah buat tadi. Macam Farah cakap tadi, kita nakkan baklava kita ni warna kekuning-kuningan. Tak payah nak coklat sangat. Tapi kalau anda letak mentega tu lebih, warna dia akan lebih kuning. Sekarang Farah akan ambil sos kita ni ataupun sirap kita ni dan Farah akan terus letakkan atas baklava kita. Walaupun anda tuangkan sirap ni, anda punya baklava ni tidak akan lembik. Sebab filo pastry ni macam Farah cakap tadi, dia sangat-sangat rapuh. Kalau anda nakkan baklava yang lebih, orang kata tu padu, anda letaklah filo pastry tu lagi banyak lapisan dia. Siapa yang peminat tegar mentega ni, ini adalah pencuci mulut kegemaran anda. Dah pun siap baklava kita. Anda boleh hiaskan dengan kacang atau apa-apa je lah yang anda nak hiaskan. Tapi Farah biarkan je kosong macam ni. Hidangan bertemakan grease Farah dah siap pun, iaitu moussaka dan juga baklava. Farah akan potong dan hidangkan supaya Farah boleh rasa dan tunjuk kepada anda tekstur dia macam mana. Seterusnya Farah akan rasa baklava versi Mediterranean yang Farah dah buat tadi. Anda boleh lihat lapisan filo yang cantik di atas. Dia tidak terlalu tebal lah sebab Farah gunakan 3 lapis jadi untuk setiap lapisan pastry tu. Kalau anda lihat dekat kedai Arab ke kat mana-mana yang jual yang mahal tu, lapisan tu lagi banyak. Jadi jom kita rasa. Ni lagi sedap. Dia sangat rangup. Betul tak Farah cakap tadi? Walaupun Farah letakkan sirap di atas baklava tadi tu, baklava ni tetap rangup. Dia tak lembik. Dan sos yang kita buat tadi tu tak ada gula. Farah letak madu je. Jadi dia tidak manis. Kalau yang versi Arab ni, dia sangat-sangat manis sebab memang dia masak air gula je. Lepas tu dia letak perasa ros sikit dan dia tuang atas baklava tu. Tapi baklava kalau buat sendiri kat rumah dan guna versi yang Farah ajar ni, mesti semua orang akan jatuh cinta. Percayalah cakap Farah.